Berapa dah tiket terjual? Tiket dah habis 3 ke 14 ribu lah. Dalam 15 ke 16 ribu dah habis. Ya, kita masih kita ada tambah lagi ni. Ada tambah lagi 5,000. Tiket jual kat mana? Tiket jual untuk buat masa sekarang, tiket akan dijual di Stadium Darul Aman. Okey. Untuk esok pagi sampai tengah hari, dan kita akan rehat untuk solat Jumaat. Okey. Dan kita akan sambung semula pada jam 3 petang. Okey. Sampailah pukul Sampai 9. hari perlawanan. Sampai pada perlawanan. Okey, gol Elek paling cantik yang mana? Dia gol dia semua cantik. Mana dia penalti pun tak masuk. Gol corner aku pernah skor lah. Mana kau corner? Lawan Titi. Titi. Titim. Yelah. Titi. Main masuk main. Aku penat. Okey. So ada nak tanya soalan apa-apa tak untuk hero-hero wilayah kita ni? Kalau ada soalan, kemukakan soalan anda. Okay, saya tak boleh lama seminit lagi sebab saya nak tidur. Ya. Pukul 12. Kita tak boleh lama pasal besok kita nak lawan Extrabel Kedah. Ya. Sebab saya nak jaga Malon. Okey, target abang. Target Razman. Target Razman Sulat untuk game esok. Game besok. Ya. Saya rasa kita akan menang Dius. Dius. Dius eh? 3 sama. Dius. Dia akan bawa ke sepakan penalti? Ada masa tambahan tak? Extra time ke? Extra time. Itu kena tanya. Kita tengok keadaan stadium besok. Kalau okey. rasa full crowd, Kita buat. kita buat. Okey. Kita buat bagi kod mana pun, bagi lama lah game. 120 minit. 120 minit ke? Kau nak 200 minit ke? Janji full crowd besok. Itu bukan YB lah ya. Okey. Untuk Alec. Alec nak apa esok? Kalau macam X double treble, dia nak tengok ombak hijau kuning, Okey. nak tengok banner yang pink rentang, kan, yang tulis Gurun Boys, Tokai, Betul. kan, nak macam tu, rambut afro, Kita nak, saya dah lama tak tengok ni. lautan Lautan hijau kuning. Ya. Hijau kuning. Satu lagi ni saya nak jumpa siapa tu? Hilang. Buat kerja. Walker Jerai tu satu. Satu lagi tu dulu tu. Ada mengata gitu tu. Apa nama dia? Boleh sebut tak ni ya? Bukan tu. Tapi saya Ya bang. Saya pengalaman saya lah main dekat Stadium Darul Darul Aman, Aman ni. ya. Kalau dulu 2007, 8, 9 tu antara yang saya rasa masa saya main Selangor Ya. full. So kalau besok dapat macam tu, Man, ni bukan AS. STT. Dek bang. Saya pun first time jumpa ni. First time, ya? Nak sembang dengan orang yang berpengalaman macam ni. Jam saya. Oi. Tapi saya sembang macam ni lah kan. macam Kita kau main santai, kita macam sempoi je. tiket Astaka ada lagi tak? Tak ada dah. Habis dah. Tak apa, yang dia nak macam ni pun tak apa. Biar tak ada masalah. Kita nak, bukan kita nak zaman sekarang, kita nak yang vibe zaman dulu, yang main zaman 2007 dengan 2008. Alright.